Tak tengok orang beronggi berong mari. Boleh naik motor, boleh naik kereta, boleh jalan kaki. Tapi kita ni, kalau dah duduk tak boleh nak bangun. Tapi, dah bangun tak boleh nak duduk. Kalau duduk tak boleh bangun lah. Tak boleh jalan. Jadi kita kena pegang orang nak bangun. Sebab ada orang kata, tu boleh jalan. Memang boleh jalan. Tapi kak, kita ni kalau dah bangun, cuma boleh duduk atas kursi. Boleh duduk atas katil. Tapi kalau dah kita duduk bawah, tak boleh bangun. Jadi kalau kita nak bangun, kena ada orang tolong lah. Nak pergi mari tu. Jadi, bila orang kata, tu jalan memang lah. Kena faham lah. Tu boleh jalan, memang boleh jalan. Aduh lah.